Siapa suruh kau belah harimau dalam rumah flat? Gila betul. Ini kisah Tony. Dia kerja pemandu teksi. Sejak kecil Tony suka haiwan. Mula-mula bela hamster, lepas tu arnab, lepas tu entah macam mana terus lompat ke ular. Tapi bila dah besar dia nak upgrade. Tak ada hujan, tak ada ribut. Tahun 1999, Tony pergi beli seekor anak buaya alligator secara haram. Dia bela dalam rumah flat tingkat 5. Orang lain bela flower horn, Tony nak bela Godzilla. Lepas setahun lebih Tony tengok buaya tu hari-hari, Tony rasa tak puas hati, dia nak tambah koleksi. Dia pun kontak lah supplier haram dia. Kali ni dia beli seekor anak harimau Siberia sekali dengan anak singa Afrika. Tapi anak singa tu tak sempat membesar, dah mati awal-awal. Selama 3 tahun Tony bela buaya dah harimau tu dalam rumah flat tingkat 5 dia. Setiap hari dia bagi makan 10 kilo ayam mentah. Jiran semua tahu ada harimau dekat flat tu. Boleh dengar harimau tu mengaum. Tapi semua buat-buat tak tahu sebab tak mengganggu. Sampailah 30 September 2003, Tony bawa balik seekor kucing jalanan. Harimau dia nampak kucing tu terus naik hantu. Dia jadi agresif. Tony cuba halang tapi Tony pula kena baham. Lengan kaki dia habis luka. Jangan risau, kucing tu selamat. Walaupun cedera parah, Tony berjaya tenangkan harimau dia dan kunci dia dalam bilik sebelum pergi hospital. Sampai hospital, Tony cuba kencing. Doktor kata dia kena gigit anjing. Tapi doktor tak layan kencing dia. Tengok luka Tony besar bas, doktor terus hubungi polis. Polis datang siasat rumah dia. Nah, Maybank. Polis panggil backup. Lepas habis mesyuarat, mereka turunkan pegawai guna tali ketat, piu-piu, ubat bius ikut tingkap. Maybank tu mengamuk lepas kena bius. Gambar amuk tu terus jadi viral seluruh dunia. Akhirnya, harimau tu pengsan sekali dengan buaya kena angkut. Tony kena tangkap, dia kena 5 bulan dalam lokap. Harimau dan buaya tu pula dihantar ke zoo. Harimau tu hidup sampai 19 tahun dan akhirnya mati sebab tua. Buaya tu tak tahu apa cerita.